Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Adil Zawi dan saya Haziq Hairul di dalam Open Table Podcast. So bagi siapa yang belum menonton, sebelum ni kita dah mulakan dengan surah Ad-Duha. Ya, betul. Kan banyak kepesan-kepesan yang cukup menarik dan cukup insightful lah. Sangat bermakna bagi kita yang jarang mengambil tahu. Betul. Kan. So kita kembali hari ini dengan ustaz yang sama, Ustaz Iman, untuk sambung episod kita Tadabbur Quran. Dan surah pada hari ini adalah surah apa tu ustaz? InsyaAllah pada hari ini kita akan kupas surah Al-Insyirah lah. Okey. Mengikut turutan itulah macam yang kita sebutkan pada episod sebelum ni. Ni kita ikut turutan, maknanya bermula dengan surah Duha dan kita teruskan daripada situlah, maknanya yang seterusnya selepas daripada surah Ad-Duha, surah Al-Insyirah. Alhamdulillah. Okey. Baik Ustaz, kita teruskan Ustaz. Kita mulakan insyaAllah. Jadi sebelum kita mulakan, kita baca lalu surah Al-Insyirah. Saya percaya ramai yang hafal. Tapi kenapa kita perlu baca? Sebab okay, ni kita kongsi sikit lah. Kenapa kita kena baca? Sebab Al-Quran ni dia mukjizat. Kita tahu mukjizat kan. Tapi what aspect of it yang dia jadi mukjizat? Sebab kita faham tak mukjizat tu apa? Secara dalam saya memerlukan jawapan. Okey, memerlukan jawapan. So mukjizat ni dia datang daripada perkataan Arab. Ajzun, lemah. Dia melemahkan, mukjiz, dia melemahkan, menewaskan, mengungguli apa-apa yang hebat pada zaman dia. Jadi kalau Nabi Musa, mukjizatnya lah mukjizat yang mengungguli, menewaskan apa yang hebat pada zaman dia, sihir. Jadi mukjizat Nabi Musa ni dia mengungguli sihir. Maknanya dia kalahkan semua yang ada pada zaman dia. Jadi Nabi SAW mukjizatnya adalah Al-Quran. Al-Quran ni apa yang hebat pada zaman dia yang perlu dia tandingi, yakni lah syair. Ataupun lebih relevan pada zaman kita, lagu-lagu lah. Lagu-lagu yang kita dengar kita boleh hafal, kan, senang melekat di hati. Tapi Al-Quran ni kita perlu baca supaya dia unggul, dia menang dalam hati kita. Malangnya hari ni kita akuilah Al-Quran tu dia kalah. Setuju. Kalah dalam hati kita. Jadi kita kena baca, kita kena unggulkan dia. Baik, kita teruskan dengan bacaan surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Jadi dalam surah Al-Insyirah Allah Ta'ala berfirman, Alam nashrah laka sadrak, yang bermaksud bukankah kami telah melapangkan dadamu, laka sadrak, bagimu wahai Muhammad akan dadamu. Jadi kalau kita lihat ataupun kalau kita fahami Al-Quran ni, kalau kita jumpa dia dalam bentuk soalan, istifham, satu kaedah yang kita kena tahu, Allah Ta'ala ni mustahil bagi dia jahil. Jadi takkan Allah Ta'ala bertanya. Jadi kalau kita jumpa bentuk-bentuk ayat macam ini, maksudnya adalah takrir. Kamilah yang telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami yang telah melapangkan bagimu dadamu wahai Muhammad? Kita jangan pelik, sebab setengah kita ni kita tengok Al-Quran kata macam itulah dia kata. Allah Ta'ala tanya, maksudnya tanya. Kita jangan tukar, kan? Kadang-kadang. Tapi itulah Al-Quran ni, kita kena faham dia adalah satu kitab yang puitis. Kalau bahasa kita pun puitis, apatah lagi Al-Quran. Bahasa kita pun, dalam bahasa kita pun sehari-hari pun kadang-kadang mak tu tanya dekat kita. Kau nak pergi mana? Kan? Padahal dia dah tahu memang petang-petang tu mana dah tahu dah kita mesti akan keluar punya. Dia dah tahu dah kita pergi mana. Kau pergi mana? Kenapa dia tanya? Dia tanya bukan dia tak tahu. Dia nak nyatakan jangan keluar sebenarnya. Faham. Kan? Jadi kalau dalam bahasa kita pun ada cerita, apatah lagi dalam Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala
tegaskan di situ, kamilah yang telah melapangkan bagimu wahai Muhammad akan dadamu. Dan di situ ada beberapa khilaf dari kalangan mufassir. Ada mufassir yang mengatakan yang dimaksudkan melapangkan dada ni adalah ketika Nabi SAW dibelah dada dia. Nabi SAW dibelah dada dia sebanyak 4 kali. 4 kali ketika Nabi SAW kecil, kemudian ketika Nabi SAW meningkat remaja, kemudian ketika Allahumma salli Muhammad, sebelum Nabi SAW menerima wahyu, dan kemudian yang terakhir ketika Nabi SAW di Mi'raj, untuk berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah Al-Insyirah ni juga ada ulama yang khilaf, yang berbeza pendapat. Ada yang kata surah Al-Insyirah ni adalah surah dia sendiri. Ada pula ulama yang kata Al-Insyirah ni adalah kesinambungan daripada surah Ad-Duha. Maknanya dia kata Ad-Duha dengan Al-Insyirah satu surah. Maknanya dia kata kalau lepas dah habis surah Ad-Duha ayat yang terakhir tu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits alam nashrah laka sadrak. Dia terus sambung dari situ. Jadi itu khilaf dari kalangan ulama lah. Tapi yang dipegang ialah Al-Insyirah adalah surah yang lain, Ad-Duha adalah surah yang lain. Okey, faham. Okay. Baik. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, kamilah yang telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dan kamilah yang telah mengangkat, yang telah mengalihkan angka daripada dirimu wizrak akan bebanmu. Allazi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan, membebankan, kita panggil bahasa Indonesia panggil pundak, bahasa kita bahu. Dia macam belakang bahu. Okay. Kalau kita stres tu kita boleh rasa belakang ni kan. Tengkuk bahu. Betul. Yang telah memberatkan, yang membebankan belakangmu. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di situ ialah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sedih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa musibah. Tapi ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah mengeluh. Sama macam surah Ad-Duha sebelum ni, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam risau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, risau dia dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah ungkapkan apa yang Nabi fikir tu. Betul ke Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan aku ke tak? Tapi yang ungkapkan siapa? Yang ungkapkan kaum Quraisy. Dia kata syaitan Muhammad telah meninggalkan Muhammad, syaitan Muhammad telah benci kepadanya. Dan yang telah mengungkapkan juga adalah isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah. Wahai Rasulullah, aku rasa Tuhanmu telah meninggalkanmu. Begitu. Tapi dengan penuh simpati lah, simpati pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah komplain, tak pernah kata apa. Cuma kerisauan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dia express dia terzahir pada jasad dia. Ini Nabi SAW sampai jatuh sakit sampai tak mampu nak bangun malam untuk salat. Itu yang berlaku pada Nabi SAW. Jadi apa yang berlaku ialah Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan pada Nabi SAW, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Nak mengingatkan apa sebenarnya? Nak mengingatkan pada Nabi SAW, seperti mana dalam surah Ad-Duha juga Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan pada Nabi SAW tentang nikmat-nikmat yang Allah Taala pernah beri pada Nabi SAW. Seperti mana dalam surah Ad-Duha Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah tinggalkan Nabi ketika Nabi yatim. Allah Taala tak pernah tinggalkan Nabi ketika Nabi tersesat di lorong-lorong Makkah. Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah tinggalkan Nabi ketika Nabi miskin. Apatah lagi ketika Nabi SAW jadi seorang Rasul. Jadi Allah Ta'ala nak ingatkan kepada Nabi SAW ketika kamu terlalu overwhelmed dengan keadaan kamu. Kamu terlalu overwhelmed dengan apa bahasa Melayu? Stres akut kan. Bahasa senang lah kan. Dia telah dikuasai dengan perasaan dia. Dikuasai dengan kerisauan dia. Diselubung. Diselubungi dengan kerisauan, kebimbangan dia. Di ketika itu ingatlah kepada saat-saat kamu. Ini bukan pertama kali kita stres. Ini bukan pertama kali kamu diuji. Jadi ingatlah di ketika Allah Subhanahu Wa Taala pernah melapangkan dada kamu. Allah Subhanahu Wa Taala pernah angkat daripada dirimu beban kamu yang membuatkan kamu rasa terbeban. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Dan Allah Taala ingatkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala angkat sebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala
berikan kelebihan pada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di setiap kali nama Allah Subhanahu wa taala kita sebut, kita akan sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita tidak sebut melainkan kita sebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh macam kita sebut Nabi Muhammad, kita pun akan sebut sallallahu alaihi wasallam, kita akan sebut nama Allah. Begitu juga seperti mana yang berlaku pada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Adam AS makan buah khuldi, kemudian dikeluarkan daripada syurga dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawassul menjadikan Nabi SAW itu sebagai mediator. Bertawassul dengan Nabi SAW. Kemudian Allah Taala tanya pada Nabi Adam, wahai Adam, mana kau tahu nama Muhammad? Sebab apa? Nabi Adam AS melihat di dalam syurga nama Allah Subhanahu Wa Taala tu digandingkan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Nabi SAW belum lahir. Sampai ke tahap itu Allah Subhanahu Wa Taala muliakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tengoklah macam mana Muhammad Ali pun memuliakan nama Muhammad. Dia tak nak letak dekat dia punya lantai kan. Dia letak lantai. Letak di atas. Begitulah. Wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Ini yang penting. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Seolah-olah Allah Ta'ala ulang 2 kali kan. Tapi kita kena ingat, dalam Al-Quran dia tak ada redundant. Redundancy ni adalah satu yang mustahil lah, sebab itu adalah perkara yang sia-sia. Tapi sebenarnya kalau kita belajar bahasa Arab, fa inna ma'al usri yusra, kalau al-usri itu maknanya, maksud dia maka sesungguhnya, fa inna ma'al usri, berserta dengan kesusahan itu kepayahan. Al-usri itu datang dengan alif lam. Okey, alif lam ni kalau kita belajar, dia telah menentukan sesuatu. Dia dah tentukan maknanya kesusahan yang mana. Okey, maknanya bila diulang sekali lagi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri, maknanya kalau alif lam tu diulang sekali lagi, maknanya dia adalah benda yang sama. Maknanya al-usri yang pertama tadi merupakan al-usri yang sama disebut dalam ayat yang kedua. Maka maknanya nak disebut, maka kesusahan yang pertama tadi itu bersama dengannya adalah al-usra. Maknanya al-usra ni datang dengan bentuk nakirah. Tak pasti nak bandingkan dengan bahasa Inggeris tu apa. Tapi nakirah ni dia tak tentukan dengan maknanya dia tak tentukan kemudahan yang mana. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab, kalau diulang, maknanya satu perkataan tu diulang dalam bentuk nakirah yang sama, menunjukkan dia adalah 2 perkara yang berbeza. Maknanya al-usri yang pertama dengan al-usri yang kedua adalah 2 perkara yang berbeza. Tapi al-usri ataupun kesusahan ataupun kepayahan yang diulang dengan alif lam tadi itu adalah perkara yang sama, alif lam. Maknanya al-usri di situ disebut sekali. Lepas tu usra, ya, inna ma'al usri yusra. Yusra yang diulang 2 kali disebut dengan nakirah adalah 2 perkara yang berbeza. Maknanya nak kata, kalau kita letak dalam bahasa Melayu macam ni, maka sesungguhnya bersama kepayahan itu satu kemudahan, dan bersama kepayahan yang sama ada kemudahan yang lain. Indah. Allah Subhanahu Wa Taala janjikan dalam setiap kepayahan ada 2 kemudahan. Ini untuk menenangkan hati-hati orang yang rasa diri dia dalam kepayahan, dalam kesusahan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada orang-orang yang rasa diri dia susah, rasa dia sedang diuji, untuk ingat apa? Ingat yang pertama, ini bukan kali pertama kita diuji. Macam kita nak lari daripada Ampang pergi Keramat, tak tahulah siapa. Tak ada kena dengan hidup yang mati. Okay, mana sebelum kita buat larian yang panjang itu, kita pernah juga, mana pada hari yang pertama kita decide untuk berlari. Berapa kilometer kita lari? Saya rasa 2 ke 3 kan? je. Maknanya pada ketika itu kita rasa 2 ke 3 kilometer itu dah paling susah dah. Paling berat. Tapi sekarang macam mana boleh jadi mudah? Konsisten. Fa inna ma'al usri yusra. Sama juga macam Adil bila dapat anak yang kedua. Here we go again. Round 2. Round 2 kan. So we are prepared. Maknanya itu bukan kali pertama kita ada anak. Kita pernah diuji sebelum ni. Kita pernah ada anak sekali. Sekarang ni kali yang kedua. Kalau kita rasa susah, kita ingat sebelum ni juga kita pernah susah. Allah Ta'ala tak pernah tinggalkan kita. Allah Ta'ala bantu kita. Betul.
Dan Allah Ayat Subhanahu yang Wa Taala nampak begitu saja, nampak secara zahir nampak macam simple je. Ah. Baca ulang, kita dari kecil ulang. Sebenarnya begitu dalam sebenarnya. betul. Maksud dia tak. Dan indahnya ayat tu sebenarnya kalau bila dah Ustaz terangkan, lega hati ni Ustaz. Alhamdulillah. Kita kena sesuai. Sesuai, sangat sesuai. Dengan ramai orang juga yang menonton, insya-Allah. Ya, betul. Okey. Beri ke apa? Boleh. Silakan. Cuma dia terkesan Ustaz orang kata kan. Fikir sejenak ni. Nah, betul. Ya. Itu sebenarnya maknanya nak diemphasiskan kat situ, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebab itulah kalau kita baca Quran ni kita tak boleh leka. Kita tak boleh leka semua detail yang ada dalam Al-Quran tu, kita kena fikir. Sekarang-kadang macam tu lah, macam kita dengar fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ayat sama je lah. Tapi sebenarnya kita kena tanya lah, kenapa Allah Ta'ala ulang 2 kali. Takkanlah Allah Ta'ala nak buat benda yang sia-sia. Rupa-rupanya itulah. Maknanya memang Allah Ta'ala janji untuk satu kesukaran yang sama, Allah Ta'ala janjikan dengan 2 kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jap, tengok boleh? Tak boleh. Boleh, tengok jap. Siapa lah lari pergi keramat itu Ili Tu lah. Tak tahu. Lupa pula. Social media ada follow ramai orang. Kena hati-hati Li lepas ni Li. Tak ingat ni. Subhanallah. Tapi betul lah Ampang ke keramat, Datuk Keramat yang kau pergi tu kan? Datuk Keramat. Siapa tak adalah. Adalah distance dia tu memang Ampang Dalam ke keramat. itu ada member aku cakap dalam tim running ni ramai orang nama Aziz. Kan? So, tak tahulah macam tu kan. Tapi Ampang ke Datuk Keramat jauh. Tak adalah, dekat je. Tengok distance ada. Bagi orang tu lah. Bagi orang tu dekat. Okay. Lah 7 km je. Tapi dalam setiap kesusahan ada datang 2 kemudahan. Itu dia. Baru saya tahu. Baru saya teringat benda tu. Nauzubillah. Aku akan ingat. Tu, minum dulu Ustaz. Boleh Ustaz? Minum. Ingat Ustaz kalau nak buka straw tu, dia kena fikir tu. Dia datang 2 kemudahan. 2 kemudahan. InsyaAllah. Kau cakap kau beli kat ni, Li? Biji engku. Kat mana dia? Damai. Ni kan, Yutan kan? Temak. Quarters. Belakang kat Yutan Deling lah. Belakang Deling. Dia deling kan lihat. Tapi deling tu depan lagi lah kan. Dia kat belah tengah-tengah sikit kan. Kat belakang temak dia. Biji. Dulu biji engkau buka dekat bawah Ampang Jaya. Bukan saya tak tahu, saya tahu. Dia dulu buka dekat bawah rumah aku. Dia buka kat parking lot je. Yang berani kedai Berani po. nasi berani tu. Yes. Lepas tu disebabkan dia punya ni viral, terlalu ramai sangat. Dia ambil banglo belakang tu Bah. Rasa rumah ni. Kedai macam rumah ha. Kedai dia. Rasanya lah kot kan. Okey. Okay Ustaz. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan pada Nabi, fa idza faragta fansab, dan apabila kau telah selesai daripada satu amal ibadah, fansab, maka bersungguh-sungguhlah buat amal ibadah yang lain. Ini untuk apa? Ini seruan untuk kita syukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya selepas daripada kita terlalu overwhelmed dengan keadaan kita, terlalu dikuasai dengan perasaan susah, dikuasai dengan perasaan kita diuji. Jadi kita perlu ingat yang kita dahulu juga pernah diuji dan dibantu oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita juga perlu ingat janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam setiap kesusahan tu. Allah Ta'ala janji dengan 2 kemudahan. Jadi kita sebagai hamba, kita nak rasa apa? Kita mestilah nak menzahirkan rasa syukur kita. Fa idza faragta fansab, maka setelah fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, maka setelah daripada kita selesai satu amal ibadah, kita teruskan lagi dengan amal ibadah yang lain sebagai tanda syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala lah.
Macam kita sebut sebelum ni lah, bersyukur tu apa dia? Ingat. Kita memberikan apa yang kita ada. Lebih kurang macam tu lah Ustaz. Saya ingat saya lah. Sebab ingat saya jawab Alhamdulillah time tu. Salah. Jadi bersyukur tu kita ulang kaji lah. Sebab manusia ni, tahu takrif manusia apa? Kita ni apa? Hamba. Kita ni didefinisikan sebagai apa? Sebagai ulama dia definisikan manusia ni al-insan mahal khata' wa nisyan. Insan ni adalah tempat berlakunya khata'. Khata' ni susah salah. Wa nisyan dan lupa. Memang kita ni adalah satu wadah yang berlaku lupa dan juga salah. Betul. Jadi memang kita ni perlu diingatkan selalu lah. Okay. Ataupun dalam interaksi kita sehari-hari, kita berinteraksi dengan manusia, kita kena expect orang buat salah, expect orang terlupa. Okay, supaya expectation kita tu rendah sikit lah. Sebab hari ni kita ni terlalu macam mana kita ni terlalu mengikut hawa nafsu kita. Sangat. Bukan sahaja kita mengikut hawa nafsu kita. Kalau orang tak sesuai dengan hawa nafsu kita pun kita marah orang. Ini satu perkara yang kita perlu tengoklah. Okay, jadi kita ingatkan kembali apa dia yang disebutkan sebagai syukur. Syukur ni apabila kita meninggalkan maksiat daripada menggunakan nikmat Allah Ta'ala. Ataupun bersyukur ni adalah apabila kita gunakan nikmat Allah Ta'ala ke jalan yang Allah redha, ke jalan yang Allah suka. Jadi macam mana kita nak mensyukuri Allah Ta'ala bantu kita dalam setiap kali kita susah? Ialah dengan kita beribadah kepada dia lah. Ibadah ni jangan kita macam kita kecilkan skop tu. Solat aja, baca Quran aja, berpuasa aja. Besarkan skop tu. Skop dia adalah kita buat apa-apa yang Allah Subhanahu Ta'ala redha. Seperti contoh Ustaz. Seperti contoh? Benda-benda yang simple lah. Benda-benda yang simple lah. Contohnya kita berlari. Betul. Okay. Berlari tu kita niat. Selain daripada lari. Selain daripada lari tu. Dan dia ada niat. Apa-apalah. Dia niat. Apa yang membezakan ibadah dengan bukan ibadah, dia niat je. Sama macam kita duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid, apa yang membezakan duduk dalam masjid tu, apa iktikaf ataupun duduk saja-saja, niat je. Aku niat duduk ni kerana Allah Ta'ala. Dia jadi ibadah, dia jadi iktikaf. Sama juga macam kita mandi hadas. Beza mandi hadas dengan mandi biasa apa dia? Niat aja. Betul juga tu. Sebab kita mandi tu sama aja, maknanya air tu rata seluruh badan juga. Bukan kita duduk negara sejuk ke mandi tu basuh kaki aja. Mata macam Ramli ya. Mata. Betul juga. Betul. Bukannya kita ni perempuan mandi tak basuh rambut kan. Kita memang mandi semua basah semua. Betul. Yang membezakan mandi dengan mandi hadas, mandi sunat, niat ni. Ya, betul Ustaz. Jadi apa-apa yang kita buat, yang kita niatkan kerana Allah Ta'ala, maka dia jadi ibadah. Itulah cara kita tunjukkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Ta'ala. Dan juga kita kenanglah, kita pernah susah dahulu. Kalau orang lain pula susah datang dan kita ada kemampuan untuk bantu dia, kita bantu dia juga. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dan Allah Ta'ala ingatkan kepada Nabi SAW, dan kepada Tuhanmu lah hendak kamu berharap. Mana semua harapan, maknanya semua kesakitan kita, kepayahan kita, semua yang kita buat, semua yang susah-susah tu, semua kita harapkan ganjaran dia, semua kita harap daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala ingatkan benda ni? Tak tahu. Sebab kadang-kadang kita buat baik, tapi bila kita buat baik pada orang, kita bantu orang, tapi kadang-kadang orang tu tak buat, maknanya dia tak hargai kita. Kita rasa apa? Dah lah, tak nak tolong dia lah. Silap lah benda tu. Tak nak bantu lah, silap lah. Kenapa kita tolong dia in the first place? Kalau kita bantu dia kerana Allah Ta'ala, tak kira lah macam mana pun orang tu buat dekat kita, mesti kita akan, tak kisahlah, hantarlah dia kan. Kita dah bantu. Tapi ini sampai kita nak terasa dengan orang tu, kita nak mengungkit dengan dia. Ini kita kena jaga-jaga mengungkit. Mengungkit ni adalah perkara yang boleh menghapuskan pahala kita membantu dia. Berat ni. Itu berat. Paling berat. Memang berat. Kira kan kita bantu dia kan, kita bantu dia sungguh-sungguh, lepas tu dia buat tahi dengan kita. Dia buat tahi dengan kita. Kita rasa apa? Kita rasa nak, kalau boleh nak mengungkit kan. Tapi di saat kita tahan diri kita daripada mengungkit, itulah Allah Ta'ala suka. Dia membuktikan yang kita bantu dia tu bukan sebab dia, kita bantu dia sebab Allah Ta'ala. Sama juga macam kita dalam berumah tangga. Kadang-kadang yang dah kahwin dia okey. Kadang-kadang yang tak kahwin, yang perempuan cakap, lelaki, suami kena macam tu, macam ni, macam tu, macam ni.
Yang tak kahwin lagi ni. Tak kahwin. Kita kena ubah sikit lah. Lain narasi. Kan? Maksudnya perempuan kata lelaki kena macam tu, yang lelaki kata perempuan kena macam tu. Sebab apa? Sebab dia tak nampak yang kahwin tu ibadah. Sepatutnya kita buat apa yang kita wajib buat, kita buat regardless pasangan kita tu buat apa kat kita. Sebab apa kita buat, kita kena sedar, kita tanya diri kita, kenapa kita buat? Kerana nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita main berkira, suami macam tu, aku pun macam tu lah, tak jadi apa. Kita kena sedar itu adalah ibadah. Selain pada hubungan kita suami isteri tu, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tapi janganlah biar sampai diri kita terzalimi. Kalau kita rasa kita terzalimi, rasa lebih baik konfront, kita konfront lah. Macam tu lah. Nak cakap lebih tak boleh, tak kahwin lagi. Maka dalam apa pun keadaan, kita harapkan pahala, kita harapkan ganjaran tu hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tolong orang ke, kita bantu orang dalam kesusahan ke, kita tak perlu expect apa-apa pun daripada orang. Sama lah macam kadang-kadang kita bagi kadang-kadang orang minta sedekah kan, kita bagi kau, kenapa kau bagi dia tu tipu je. Kita pun tak tahu itu dia tipu ke, dia scam kita ke, itu dia dengan Allah Ta'ala. Kita dengan Allah Ta'ala, orang tu scam ke, orang tu apa ke, kita dapat bahagian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dia tipu ke apa, itu urusan dia. Tapi kita tahu juga lah, nanti akan ada orang cakap, apa cakap macam tu, mudah-mudah macam itulah sebab orang Malaysia mudah kena tipu, dia kata. Tapi hakikatnya berapa ramai sangat yang boleh buat macam tu. Kita bagi, kita tutup mata. Tak ramai. Tak ramai. Sama juga macam kita memberi orang, kita bantu orang, lepas tu orang buat taik dengan kita kata dengan orang tu jangan ungkit. Berapa ramai yang boleh? Tak ramai. Tak ramai. Kalau boleh kita nak ungkit. Kalau boleh kita nak ungkit. Sebab apa? Sebab kita buat tu untuk nafsu kita. Kita kadang-kadang kita memang buat ibadah, tapi ibadah tu kita ikut nafsu kita. Sama macam semayang, kita semayang. Dia rasa macam dia dah semayang tu dah okey lah. Tapi rupanya semayang tu ikut nafsu dia juga. Macam mana semayang ikut nafsu? Semayang nak cepat-cepat, semayang nak baca pendek-pendek, semayang nak tinggalkan sunat-sunat, semayang hujung waktu. Ni kita kena jaga-jagalah. Jadi akhir sekali, apa pun yang kita lalui, kesusahan kita, kesukaran kita, kita telan dulu. Kita telan dulu dan kita akan dapat ganjarannya. Ganjarannya semua kita kita harap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Telan dulu Ustaz. Telan. Memang sakit. Selepas telan? Sakit tu lah yang mahal tu. Baik juga tu. Telan tu yang mahal. Selepas telan Ustaz? Selepas telan kita akan dapat ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kena istighfar ke apa ke? The least yang kita boleh buat lah Ustaz. Boleh istighfar lah, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun berat benda tu. Ya, lagi berat, lagi Allah Ta'ala suka. Ingat senang nak masuk syurga. Susah. Kan? Itulah. Nak kekalkan konsistensi pun susah. Betul. Kita bagi istiqamah. So memang betul boleh dikatakan secara, kalau overall keseluruhan tu, surah Al-Insyirah ni memang boleh dikaitkan relatable dengan surah Ad-Duha tu. Betul. Sangat boleh relate dengan surah Ad-Duha. Dan ia tentang kehidupan lah. Memang tentang kehidupan Manusia yang kita lalui hari-harian. Terima kasih Ustaz kerana mengingatkan. Ini nak ingatkan pada ni lah orang-orang yang kat luar sana banyak yang healing. Healing. Okay. Jadi ini ayat yang paling healing sekali. Allah Subhanahu Wa Taala janji pada kita setiap kesusahan kita tu, Allah Ta'ala janji 2 kemudahan. So relax lah. Ini bukan kali pertama kita diuji. Kita pernah diuji sebelum ni. Takkan Allah Ta'ala nak tinggalkan kita. Settle, insyaAllah settle. Dan sebagai orang yang beriman, kita kena ingat tak ada benda yang kekal melainkan Allah Ta'ala. Termasuk benda yang tak kekal tu masalah kita. Kadang-kadang masa tu kita rasa macam overwhelmed sangat kan? Macamlah masalah tu akan berkekalan sampai kita mati. Tapi tak juga. Masalah tu dia akan hilang. Masalah tu fana. Ada tips Ustaz nak bagi tenang Ustaz? Orang kata istighfar satu lah kan. Kalau kita orang kata terlalu pack kan benda tu kat dalam kepala otak,
Macam saya mengambil langkah pergi berlari, dan saya rasa benda tu kadang-kadang tak membantu pun sebenarnya. Habis lari, datang balik benda tu kan, masalah ke benda kan. Nak kena buat apa Ustaz? Adakah duduk istighfar, sabar tu ada tips tak Ustaz? Macam mana Ustaz sebenarnya Ustaz? Macam itulah kita, macam orang putih kata apa, time will heal. Time, bagi dia masa lah. Sebab macam saya sebut tadi, antara perkara yang tidak kekal, antara makhluk lah, apa ni, masalah kita lah. Masalah kita takkan kekal. Jadi kita sabar, kita hadap, kita fikirkan ganjaran yang kita akan dapat. Kita minta, ya Allah, susahnya benda ni. Jadi dalam kesusahan aku tu, ya Allah, kau ampunkan dosa aku. Ya Allah, susahnya lah benda ni, ya Allah, dalam kesusahan aku kau gandakan ganjaran untuk aku. The key is sabar lah. Sabar. Kunci dia. Sabar, kita terima, kita redha. Dan Allah Ta'ala tak akan biar sia-sia. Itu je. Sebab saya mudah leka Ustaz. Mudah leka. Mudah leka Ustaz. Mudah leka Ustaz. Saya punya emosi tu pergi dulu lah. Emosi jalan dulu. Tu saya mengaku lah kan. Jadi sabar lah Ustaz kan. Kunci dia. InsyaAllah. Sekarang susah kan? Tak adalah. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala di tengah siapkan diri kita untuk hadapi cabaran yang lebih besar lagi. Sekarang susah, tapi sekarang susah. Allah Ta'ala janji dengan dua kemudahan. Motivasi yang lain. Dia menyiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Betul juga sebenarnya. Salah ke kalau saya fikir macam every time saya lalui satu kesusahan, sakitan ke apa, saya fikir macam tak apa, insyaAllah ni Allah akan ampunkan dosa aku. Aku sakit ni, Allah ampunkan dosa aku. Salah satu daripada hikmah Allah Ta'ala bagi kesakitan, Allah Ta'ala bagi ujian adalah untuk menghapuskan dosa kita lah. Kafarahkan dosa kita. Tak salah lah untuk kita fikir macam tu. Itu baiklah sebab kita sangka baik ni Allah Ta'ala. Ada orang, bukan orang lain lah, kita sendiri lah. Kita terlalu menyembah nafsu kita sampai kita sangka buruk dengan Allah Ta'ala. Betul. Sangka buruk dengan Allah Ta'ala. Kita rasa, bila kita terlalu overwhelmed, kita rasa Allah Ta'ala tak sayang kita lah. Kita rasa Allah Ta'ala tinggalkan kita lah. Kita persoalkan balik. Kenapa jadi macam tu? Sebab Allah Ta'ala tak ikut nafsu kita. Patut ke kita buat macam tu? Nafsu kita nak senang, nafsu kita nak mudah, nafsu kita nak kaya. Tapi disebabkan Allah Ta'ala tak ikut nafsu kita, kita boleh bersangka buruk pula dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak sayang kita lah, Allah Ta'ala tinggalkan kita lah. Ini perkara-perkara yang salah. Sebab kalau kita tengok secara faktanya, ternyata para Nabi yang Allah Ta'ala sayang tu bukanlah diberi kesenangan. Betul. Bukanlah dimewahkan. Bukan diikut hawa nafsu dia, tapi diuji, dicuba. Yang paling Allah Ta'ala sayang, yang itulah yang paling diuji. Jadi itulah hakikat hidup kita pun untuk diuji. Ini bukan tempat dia untuk kita nilah apa, kita mengikut hawa nafsu kita. Bila dapat kunci kesabaran, itulah yang mematangkan seseorang kan Ustaz. Satu pencerahan yang sangat menarik dia. Sangat cerah. Pencerahannya sangat cerah. Daripada tadi serabut, sekarang dia dah jadi macam okey. Aku percaya yang Allah akan bagi kemudahan tu, insya-Allah. Betul. Thank you Ustaz for the sharing. Sama-sama. I love you Ustaz. Pada para penonton kita, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe.